Pernah tak anda tengok pelajar-pelajar anda tenung skrin kosong masa kelas online? Mesti pernah kan? Anda tak keseorangan. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok macam mana nak tukar pandangan kosong tu kepada penyertaan yang aktif. Soalan ni memang selalu bermain dalam fikiran para pendidik. Yalah, kita ada macam-macam alatan digital, tapi selalunya ada satu jurang yang besar antara teknologi yang kita ada dengan penglibatan pelajar yang sebenar. Nak tutup jurang ni bukan lagi pilihan tau, tapi satu kemestian. Jadi, macam mana caranya? Okey, penyelesaian pertama kita ialah kerangka TPA-CK. Cuba bayangkan ia macam resipi rahsia anda untuk satu sesi pengajaran yang sempurna, di mana setiap bahan tu digaul sebati untuk hasilkan sesuatu yang sedap untuk minda. Jadi, apa benda TPAC ni sebenarnya? Ia singkatan untuk pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan. Tapi kuncinya kat sini bukan pada setiap satu tu. Fikirkan macam sebuah band muzik lah. Setiap ahli muzik tu mungkin hebat bila main sorang-sorang, tapi magic yang sebenar tu jadi bila mereka main bersama dalam harmoni yang sempurna. Jom kita pecahkan 3 bahan utama ni. Pertama, teknologi. Ni bukan setakat tahu nak klik butang kat Zoom, tapi faham bila masa terbaik nak guna breakout rooms untuk bagi semua orang bekerjasama. Kedua, pedagogi. Ini seni mengajar tu sendiri. Kita nak guna kaedah projek ke atau perbincangan. Dan ketiga, kandungan. Kita mestilah pakar betul-betul dalam subjek kita, tak kisahlah pasal fotosintesis ke, puisi ke. TPA-CK ni adalah seni adun ketiga-tiga ni jadi satu. Teori saja tak cukup kan? Jom kita tengok macam mana TPA-CK ni berfungsi dalam dunia sebenar. Kita ambil satu contoh yang sangat praktikal, mengajar kemahiran menulis email. Okey, bayangkan tugasan kita. Ajar pelajar skill menulis email. Kandungan kita, struktur dan bahasa yang betul. Pedagogi kita, pembelajaran kolaboratif, di mana pelajar belajar sesama sendiri. Dan teknologi yang jadi gam dia, Google Docs, yang membolehkan mereka menulis sama-sama, manakala Grammarly pula jadi macam pembantu peribadi untuk tata bahasa. Nampak tak macam mana setiap bahagian tu saling melengkapi? Dan apa yang best pasal pendekatan ni ialah kesannya. Seperti yang disebut dalam sumber, kaedah bersepadu macam ni secara langsung meningkatkan penglibatan aktif pelajar dan galakkan mereka untuk belajar sesama rakan. Inilah hasilnya bila resipi pengajaran kita betul-betul menjadi. Okey, kalau TPAC tadi tu macam falsafah kreatif kita, penyelesaian kedua ni, model EDDI pula adalah pelan tindakan kejuruteraan kita. Anggaplah ia macam satu blueprint langkah demi langkah yang pastikan setiap bahagian pengajaran kita tu dibina atas asas yang kukuh. Model EDDI ni, ia sediakan satu laluan yang sangat-sangat jelas. Ia satu proses yang teratur, ada 5 fasa yang bimbing kita dari mula-mula kita merancang sampailah ke peringkat kita nak nilai balik untuk pastikan hasil pembelajaran tu yang terbaik. 5 fasa ni membentuk satu kitaran yang lengkap. Kita mula dengan analisis, siapa pelajar kita, lepas tu reka bentuk, apa plan kita, seterusnya pembangunan, jom kita bina bahan-bahannya, kemudian pelaksanaan, masa untuk lancarkan, dan akhir sekali, penilaian. Menjadi tak? Setiap langkah tu dibina atas langkah sebelumnya. Jadi, tak ada apa yang tertinggal. Kelima-lima fasa ni memang penting. Tapi, kalau kita nak cari rambuan rahsia untuk pelibatan yang maksimum, kat mana kita patut cari dalam kitaran EDDI ni kan? Jom kita siasat lebih dalam sikit. Menurut bahan rujukan kita, 2 fasa yang bagi impak paling besar pada penglibatan pelajar ialah fasa yang pertama, iaitu analisis, dan fasa yang ketiga, iaitu pembangunan. Jom kita tengok kenapa. Fasa analisis ni, sinilah asas segala-galanya. Masa ni, kita jadi macam detektif. Cuba faham pelajar kita. Apa yang buat mereka seronok? Apa yang buat mereka bosan? Kalau kita tahu mereka suka cabaran, kita boleh guna gamifikasi. Kalau kita abaikan langkah ni, samalah macam kita cuba reka kunci tapi tak tahu bentuk lubang kunci tu. Memang tak jadi. Penglibatan bermula dari sini. Kemudian kita ada fasa pembangunan. Di sinilah kita membina pengalaman pembelajaran tu. Kata kuncinya, interaktif. Lupakan syarahan satu hala, fikirkan kuis yang tiba-tiba muncul tengah-tengah video atau forum perbincangan yang hangat. Kita bukan sekadar bagi maklumat. Kita sedang cipta satu jemputan untuk mereka turut serta. Jadi kita ada TPA-CK dan kita ada ADDIE. 2 pendekatan yang berbeza. Apa sebenarnya kesimpulan utama kat sini? Pada dasarnya, kita ada 2 pendekatan yang hebat. TPA-CK ni macam seorang chef yang mengadun bahan-bahan, kandungan, pedagogi, teknologi secara kreatif. Manakala ADDIE pula lebih macam seorang arkitek yang ikut satu pelan tindakan yang sistematik untuk bina pengajaran tu dari tapak lagi.
Dan ini membawa kita kepada idea teras dalam perkongsian ni. Sama ada anda seorang chef TPAK atau arkitek ADI, ingat benda ni. Penglibatan yang sebenar bukan datang dari software terbaru atau gadget paling canggih. Ia datang dari reka bentuk yang disengajakan. Ia datang dari perancangan yang teliti. Teknologi itu cuma alat. Reka bentuk yang bijak itulah tuannya. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu cabaran. Untuk pelajaran anda yang seterusnya, apakah langkah pertama anda? Adakah anda akan pakai topi detektif ADDE dan analisis audiens anda dulu? Ataupun anda akan pakai topi chef TPAK dan mula mengadun semua pengetahuan anda? Tak ada jawapan yang salah, tapi pilihan anda tu akan membentuk segala-galanya. Selamat mereka bentuk.